Dah untuk balik. So tak tahu nak pergi mana. I nak pergi Barat. Wife nak ajak pergi SSM. SSM pula SSF. Aduh, ada saja plan dia ni nak SSF lah apalah. Okey. Kita sampai dekat mana tau? SSF Home. Wih, lawa sayang. First time datang sini. Yelah. Dia beli ke siapa punya Cantik kan? Cantik gila banglo ni. Event home macam ni kan? Lawanya. Kanan eh? Okey. So kenapa kita datang kat sini? Sebab bilik kita dekat atas dah nak siap. Lepas tu mak punya bilik pun dah nak siap. So kita nak nak cuci mata dulu. Kita nak carilah fitting-fitting dalam. Ya, cari apa-apa yang perabot yang sesuai lah. Okey, jom kita check parking dulu. Suka. You pantang you. Ni terapi you tahu tak? Memanglah terapi. Boleh parking kat sini Sini. Hah? Bagi bontot. Tak boleh. Ni orang nak masuk loading. Nak kan? Oh, nak drop apa? Best. Ni adalah salah satu furniture yang kita boleh tengok ikut konsep kita lah. Bukan semua barang dia cantik. Tapi kalau Kak Nona suka rotan-rotan kayu, ada juga dekat SSF. So kita nak tengok untuk kita punya office dekat kita punya bilik mama. Maybe dia punya dressing table and bed frame dengan dekor-dekor lah, bunga-bunga. Dia punya vase pun cantik. So check it out. Stay tuned. Okey, yang ni SSF Home dekat Glamary kita pergi. Jom. Kita okey dah. Bukan main lagi je. Kalau nak tengok barang dengan Kak Nona ni, kalau 10 jam lah. Tak sebab jualan udang. Jom kita tengok apa yang ada. Lawa lah. Yang ni kita dah ada kan? Okey. Yang bila kita live, ramai yang tanya Kak Nona, okey, kalau rumah kecil kan, perabot yang macam mana sesuai? Kena ukur dulu. Tahu memang ukur. Sama ada jenis yang berkaca macam ni ke, tak. ataupun yang kayu-kayu macam ni ke. Macam ni, yang tak lapuk dek zaman. Oh. Ada sikit wood. Dia lebih kepada nature punya look lah. Nampak macam ni kan? Earth colour. Colour yang selamat. Jangan macam merah lah, biru lah, jangan. Colour yang earth colour. Okey. Tu tips Ni katil ni. Sofa. Yang ni design lama geng rasanya lah. Yang kaca-kaca ni. Pusing lagi. Ni best ni, kursi malas ni petang-petang. Ni pun nak lah. Yang B, ni okey tak? Oh sorry. Ni best kan? Kan, try duduk dulu. Okey. Alright. Relax. Sambil minum kopi kan. Dekat dapur luar rumah tu. Okey. Aduh. Bila dengan Kak Nona ni 3 ke 4 jam ke, memang dia tak kisah pun. Ni lawa ke? You all letak dekat ruang tamu ni TV kan. Okey. Berapa harga? 400. 399. Kayu Sekarang ni memang banyak dah orang pakai perabot-perabot kayu ni. Okey geng, tadi aku salah setting kamera ni. Dalam. Masuk dalam. Jom. Salah setting kita punya kamera punya ni lah. So aku dah tukar tadi. Maybe video-video yang aku sampai dekat SSF ni memang agak tak terang sangat lah. So jom. Tadi aku dah review. Kejap lagi aku akan review balik dekat luar ni.
So now kita dengan Kak Nona nak masuk juga dalam ni. Geng, jom. Besar geng tempat ni. You all boleh waste ataupun orang panggil apa? Google SSF Glen Mary Selangor. Okay. I nak ni lah Bi. Yang ni. Klasik. Nampak klasik. Jom. Kita boleh order lah. Yang ini tu yang clearance display. Belakang yang baru kita bagi yang baru dalam kotak. Okay, semua ada kat sini. Pokok bunga ada. Macam biasalah kalau you all pernah pergi SSF kan, dekat branch-branch lain, tapi yang sini terlampau besar lagi. Besar dan cantik. Sangat best. So, bila you all dah sampai sini, you all boleh start daripada hujung ni lah. Pintu masuk itu kan. Kat area ni banyak ke bakul lah. Bakul-bakul macam ni. Bakul baju kotor. Letak kat bilik. Sampai hujung geng. Betapa besarnya Glen Mary ni. Aku pun first time datang kat sini. Sebelum ni adalah Kak Nona ajak. Tapi aku mengelak sebab aku bukan jenis yang suka sangat nak pergi cuci-cuci mata kan. Nak tengok barang-barang macam ni. Kalau aku terus pergi, beli terus bawa balik. Tapi yang ni sementara bilik yang tak siap lagi, dengan bilik mak, kita KIV dulu, kita check dulu mana yang sesuai untuk bilik mak semua ataupun bilik aku, sebab aku nak cari meja komputer. Lepas tu nak cari kursi untuk outdoor dekat aku punya, orang panggil apa, dalam bilik. Nice gang tempat ni, puas hati. Kalau kat sini kita nak buat wedding hall ni memang best ni sebenarnya. Memang cantik Tak tahu SSF beli ke ataupun dia sewa je bangunan ni. Okay, yang kita try ni macam menarik Mana volume dia? Best kan ni, berapa harga dia? Kat 600. Alright. Tak off balik. Nampak style ni. Ada ke? Tak stop. Tengok katil dulu. Jom lah, kita naik. Kesian orang tunggu beratur. Kenapa? I kan customer kan. Tak tahu ke I nak beli hari ni berapa jumlah dia. Dahsyat ada lift dia. Oh, lift. Okay. Slow pula lah lift ni. Ni tak tahulah sampai pukul berapa kita kat sini. Sampai tak ada sampai nak tutup pula. tak sampai order. Ni meja makan simple je. Untuk rumah kondo okey, rumah kecil pun okey. Berapa? 800. Nanti nampak style sikit. Tinggi. Okey, sedap juga kan. Harga dia berapa? 199. Kalau bukan member 2199. Jom kita pusing lagi apa yang ada. Sini kursi lah. Okey. 79. Jom kita pergi sebelah sana pula. Apa yang ada? Sini pun meja makan lagi. Untuk 6 seater. Okey, sini pula sofa. Okey. Yang ni 5,000 harga dia. Sofa apa ni? Yang ni bukan aku tak minat lah. Memang aku tak minat sofa macam ni. Sebab apa tau? Bila kita baring kat sofa,
Kepala jadi sakit kan. Kalau boleh kita nak cari sofa yang macam ni okey. Nanti kita baring sedap kepala. Macam ni okey. Yang tadi tu sebab dia punya letak tangan tu terlampau tinggi. Bila kita nak baring susah. Macam ni ke? Kan? Ni apa tempat letak kasut okey. Kayu macam ni. Apa lagi yang ada kat atas ni? Okey, ni. Yang ni meja makan macam ni. Okey. Dia tinggi. Berapa harga dia? 4,000. So yang duduk apartment ke, duduk kondo ke, kita memang bagi akulah sesuai pakai yang L shape macam ni. Kursi yang macam ni. So bila you all pakai kursi macam ni, dekat ruang tamu tu akan banyak ruang lah. So dia tak pakai banyak space. Pakai L macam ni pun dah cukup untuk rumah kondo, rumah apartment ke. Walaupun dekat rumah aku pun aku pakai macam ni juga, L shape ni. Tak ada nak pakai yang set 4, 2, 1 tu tak ada. Yang memang kita recommend sangat siapa yang nak cari perabot dekat Glamary ni, you all boleh Google ataupun Waze dekat SSF Glamary. Nanti aku letak dekat bawah tu. You all boleh tengok kan betapa besarnya. Mana? Tegak. I nak you try ni untuk kita punya balcony. So you try duduk. Yang mana? Jom kita tengok jap. Okey, yang ni untuk outdoor punya ni. Oh, yang ni berapa harganya? 300. Okey. Cuba ambil. Okey tak? Ni untuk balcony, okey? Balcony kita. Sebab dia backup. You kan nak black? Okey. Simple kan? Kita beli 2 je lah. Tu ada lagi. Ni pun okey. Yang ni saya tak suka sebab apa? Dia ni pendek sangat. So dia tak kemas So bila kita menyandar, dia tak backup sangat. Lagi satu I nak you try yang ni. Mana? Oh, ni yang kursi wedding tu. 1499. Ni murah sikit. Member price 196. Okey. 169. 196. Minta maaf. Tak, ni murah sikit. Dah penat dah ni lah. Boleh tak you try duduk?